Korang ada tak masalah aircon macam ni? Dah buat full sistem aircon tapi masih lagi kurang sejuk. Kalau sejuk pun guna 6 bulan ke 1 tahun, sejuk tu dah drop balik. Padahal dah tukar full sistem, masalah setia sama juga. Apabila pergi ke workshop, mekanik report satu sistem dah out pula. Kalau korang owner Kelisa, Kenari atau Viva, korang wajib tengok video ni sampai habis. Sebab owner Kelisa ni pun jumpa masalah yang sama juga. Owner bagi tahu kat aku, kereta dia bila tengah parking, aircon jadi panas. Apabila bergerak, baru sejuk. Tapi sejuk pun ambil masa lama sangat baru nak sejuk. Tu pun sejuk suam-suam saja. Apabila aku dah diagnose, memang full sistem dah out. Tiada satu pun yang boleh guna balik. Semua sistem dah masuk abuk besi dan minyak kompresor pun dah jadi hitam. Tiada solution lain melainkan salin balik semula full sistem baru. Untuk nak masuk full sistem, aku terus recommend pada owner masuk part yang high spec, yang lebih premium. Untuk high spec yang aku recommend, aku jaminan aircon korang mesti sejuk beku. Masalah yang makin tak sejuk, siang korang sejuk, aku jaminan masalah macam ni takkan berlaku dah. Selepas pasang part yang high spec yang aku recommend. Selepas aku bagi sebut harga, owner pun setuju nak repair. Katanya boleh cuba tengok, sebab ni mungkin kali ke-6 dah owner tukar full system di tempat lain. Motor kipas yang aku pasang di kondenser baru ni, aku ambil dari kondenser lama, mai guna balik. Untuk cara pasang motor kipas, aku custom sedikit bracket supaya nampak lebih kemas dan cantik. Untuk kompresor pula, aku guna brand Senden original Japan. Untuk model Kelisa, kompresor model ni paling power dan tahan lebih lasak kalau banding dengan market sekarang. Aku rasa tak ada brand mana dah yang boleh lawan dengan dia. Cuma harga dia saja agak keras sikit. Tapi aku rasa berbaloi dengan harga dan kualiti barang yang korang akan dapat. Bahagian piping, aku tukar semua. Termasuk suction hose, discharge hose dan liquid hose. Supaya nanti saluran gas dan minyak kompresor jalan lebih smooth dan lagi cepat sejuk. Sebenarnya piping ni boleh cuci dan guna balik. Tapi alang-alang customer dah buat high spec, aku terus recommend owner tukar saja. Sebab kompresor model ni compression sangat tinggi. Mesti korang tertanya kan? Kalau setup macam ni, berapa model akan habis? Untuk model Kelisa dan Kenari, setup macam dalam video ni boleh cecah sampai 2000 lebih. Sebab yang ni terpaling premium dah bagi sistem Kelisa dan Kenari. Harga memang keras, tapi aku rasa sangat berbaloi dengan kualiti barang dan sejuk yang korang akan dapat. Mesti korang tertanya pula, berapa Celsius sejuknya yang akan dapat kalau spek macam ni kan? Percaya tak kalau setup ni aku boleh buat bagi sejuk sampai 3 Celsius? Tu pun waktu parking tau. Kalau kereta bergerak, lagi sejuk. Aku rasa korang sendiri je yang tak tahan. 3 Celsius ni, kalau korang tak boleh nak banding sejuk tu macam mana? Aku nak bagi contoh, Myvi Gen 3, sejuk baru 4 Celsius sahaja. Tu pun dah buka full sistem sejuk. Aku rasa ramai yang tak mampu dengan harga macam ni kan? Tapi korang jangan bimbang. Ini adalah requestion dari customer yang nak betul-betul elok dan betul sejuk. Untuk full system, harga 1000 lebih pun dah dapat semua baru. Cuma sejuk tu tak boleh lawan dengan high spec yang macam dalam video ni. Semua terpulang pada korang nak set up macam mana. Semua adalah